Bersua semula dalam video terkini dari tangkap tayang melalui siri 66 tokoh fizik dunia dalam sejarah. Kita jejaki tokoh keempat daripada senarai 66 orang tokoh. Di pinggir Sicily, Itali, lebih 2000 tahun yang lalu, telah lahir seorang pemikir yang namanya jarang disebut, namun cetusan fikirannya meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah ilmu fizik. Empedocles, seorang tokoh yang cuba memahami rahsia alam semesta dengan akal dan falsafah. Empedocles hidup antara tahun 424 hingga 484 sebelum Masihi. Dalam zaman di mana mitos dan rasional bertembung, beliau tampil sebagai seorang ahli falsafah dan fizik awal yang berusaha menjelaskan asal-usul benda dengan cara yang lebih sistematik. 4 unsur asas. Empedocles menyokong pandangan Pythagoras bahawa segala benda terbentuk daripada 4 unsur asas, iaitu api, air, tanah dan udara. Baginya unsur-unsur ini adalah bahan asas yang bercampur atau berpisah menghasilkan segala bentuk kewujudan. Inilah langkah awal menuju konsep atom yang kelak akhirnya menjadi asas sains moden. Cinta dan benci sebagai kuasa alam. Empedocles melangkah lebih jauh. Beliau mengemukakan hujah bahawa dua kekuatan utama yang menggerakkan alam iaitu cinta dan benci. Cinta sebagai kuasa penggabungan, menyatukan unsur menjadi kesatuan. Benci pula sebagai kuasa pemisahan, memecahkan ikatan dan menguraikan kesatuan itu. Bagi Empedocles, keseimbangan antara 4 unsur dan 2 kuasa ini menjelaskan bagaimana dunia terbentuk, berubah dan musnah. Cahaya dan masa. Empedocles turut mencetuskan pemahaman bahawa cahaya memerlukan masa untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun tiada eksperimen yang mendukung pandangan ini pada zamannya, ia menunjukkan keberanian beliau untuk berfikir melangkaui batas mitos menuju kepada penjelasan saintifik. Warisan pemikiran. Warisan Empedocles bukan sekadar teori tentang unsur. Ia adalah usaha awal manusia untuk memahami alam melalui prinsip rasional. Walaupun namanya tidak segah tokoh lain, gagasannya menjadi jambatan antara falsafah purba dan sains moden. Empedocles, tokoh dari Sicily, mengingatkan kita bahawa setiap idea walau kecil mampu mengubah cara manusia melihat dunia. Dari 4 unsur dan 2 kuasa dunia, lahirlah sebuah pandangan yang terus bergema dalam sejarah ilmu fizik. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk terus bersama kami dalam pengembaraan ilmu yang penuh inspirasi.